RM100 sebulan untuk anak nampak kecil tapi hasilnya besar. Ibu ayah ramai yang beranggapan simpanan untuk anak perlu bermula dengan jumlah yang besar. Kalau sekadar RM100 sebulan dirasakan seperti tak memberikan kesan. Persoalannya, benarkah begitu? Disebabkan anggapan ini ramai yang menangguhkan untuk bermula. Tunggu gaji lebih besar, tunggu kewangan lebih stabil, tanpa disedari masa terus berlalu. Anak semakin membesar tapi simpanan untuk mereka masih belum terbina. Hakikatnya, simpanan yang kecil tapi konsisten boleh memberikan hasil yang besar dalam jangka panjang. Sebagai contoh, jika ibu ayah menyimpan sekitar RM100 sebulan dalam bentuk emas, dalam tempoh setahun boleh terkumpul sekitar 3 gram emas. Jika diteruskan dengan konsisten, 5 tahun sekitar 15 gram emas, 10 tahun sekitar 30 gram emas, dan 15 tahun sekitar 45 gram. Dan apabila anak mencecah usia 18 tahun, simpanan tersebut boleh menghampiri sekitar 50 gram emas. Jumlah ni sudah boleh menjadi asas kepada dana pendidikan mereka. Melalui kemudahan yang disediakan oleh Public Goals, simpanan boleh dibuat secara berperingkat mengikut kemampuan. Tak perlu menunggu jumlah yang besar. Yang penting ialah mulakan awal dan konsisten menyimpan. Pada permulaan, jumlahnya mungkin kelihatan kecil. Namun, apabila dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, hasilnya akan mula kelihatan. Dalam kewangan, bukan jumlah besar yang menentukan kejayaan, tapi tindakan yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan disitulah kekuatan sebenar simpanan dibina. Jadi, bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh tunjuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah dapat kemas Public Goals. Sampai jumpa sebaiknya.